Abang Hisham kita dia guna Voltex Max Max. Voltex Max dekat kereta Ford Ranger dia. Okay. Ini Ford Ranger tahun berapa ni? 2016 yes. Tahun 2016 lah. So kira dah lebih kurang 9 tahun lebih lah. Sebelum dan selepas tu? Banyak beza. Nak cakap, sebelum saya pakai, nyari-nyari dah saya nak trekking. Pasal dalam keadaan kereta, cakap macam berat. Saya rasa macam risau juga pasal Ranger. Mungkin spare part dia ada height sikit. Tapi itulah, bila dah rasa yang tukar ni, maksudnya saya dah cocok je tu. Voltex ni kata macam ada perbezaan. Bukan sikit, banyak jugalah. Macam perjalanan smooth, lembut. Engine pun jadi macam tak ada macam orang cakap lancar lah macam. Tak ada rasa macam dulu rasa juga macam jerking sikit-sikit. Tapi lepas pada saya tukar, saya cocok yang ni. Ikut yang dia orang jual lah macam ni. Cocok yang ni dalam 30 saat saya tak jalan. Starting tu tak rasa mana lagi. Tapi bila dah long distance, baru rasa. Betul-betul rasa. Macam kita dah biasa bawa kereta. Rasa dia beza dia tu ada selepas kita long distance. Macam kita jauh, kita main jauh ke apa. Kalau dekat-dekat macam mana nak rasa kita. Yelah, sebab kita dalam berhenti. Tak rasa lah. Jadi bila long distance tu kita rasa. Memang betul-betul rasa. Macam perjalanan kita nak balik. Betul hari tu hari pasal masa hari raya tu hari. Saya balik sampai ke Tumpat sana. Daripada sini, daripada Shah Alam ni balik sampai Tumpat. Walaupun dalam keadaan jam macam mana, faham sendiri raya baru ni. Penuh orang Tapi rasa dia macam tak adalah macam jerking ke apa, tak timbul lah benda tu. Belum pada ni rasa macam bila dah rasa jugalah berat-berat sikit. Pasal kita dah berhenti kejap lah. Dah macam smooth, steady lah. Sebelum dan selepas, pasal saya pun baru lagi penggunaan dia. Tapi rasa tu memang bila enjin lembut, bila perjalanan kau lancar, kau fikir sendirilah. Macam mana kau shoot macam mana pun, memang orang cakap rasa macam ada jimat sikit lah. Memang ada jimat. Bukan sikit lah, kalau boleh kata dalam 30% ke 40%, 30-40% tak sampai rasa. 30% ada untuk jimat dia tu. Pasal aku pergi tu hari pun 2 kali 3 kali isi dah. 3 kali isi ni. Biasa? Tu pun dah sampai sini balik tu. Biasa kalau pergi ni 4 kali juga tu. 1.4 ke atas tu memang biasa. Tapi rasalah, memang rasa lembut dia tu, memang rasa bila kita shoot dalam 1.4 dulu 1.7 pun aku pergi. Tapi memang anjing meraung lah, rampung, memang tekan habis lah. Tapi bila sekarang 1.7 aku rasa macam 1.4 1.7 tu rasa macam ringan. Kereta jadi balik ringan pada asal, macam asal balik rasa. Kalau dulu rasa berat juga, rasa macam nak trekking dah. Risau dah rasa. Tapi dah macam ni rasanya sayang lah pula. So abang tak ada rasa macam ragu-ragu ke? Memang banyak. Kau macam sebelum ni saya ada pakai dah satu jenis yang lain punya. Saya lupa apa jenis dulu. Saya tak ingat, tapi benda lebih kurang bentuk yang sama. Saya pakai, saya rasa dah ada yang tu pun dah ada perbezaan. Tapi taklah macam Voltex ni, pasal Max ni. Pasal yang tu perbezaan dia macam engine adalah lembut, tapi macam nak kata macam ni. Kalau yang banyak beza lah. Ada beza banyak lah kalau pakai Voltex ni. Memang ada beza sangat. Pasal ni kalau pakai ni, kalau saya memang macam ni sarankan lah siapa-siapa nak guna ni, siapa-siapa yang nak pakai ni memang tak rugi lah. Memang orang cakap berbaloi juga. Dengan harga dia pun bukannya mahal sangat. Betul tak? Kalau 229 dengan orang cakap berbaloi lah rasa. Berbaloi lah kita jaga kereta. Macam kalau orang mana yang nak jaga kereta lah, tapi untuk kereta baru tak lah. Macam kereta yang dah macam saya 9 tahun, mana 5 tahun ke bawah tu berbaloi lah. Untuk spend 229 tu tak masalah. Rasanya bukan nak cakap kadang orang cakap banyak duit, tak ada. Tapi benda ni orang cakap beli untuk keselamatan. Daripada kita gearbox pergi tukar lagi dah ribu-ribu makan. Yalah, betul tak? Ini pun pasal aliran macam elektrik dia lancar. Rasa macam bezaan tu banyak. Banyaklah daripada tu. Daripada macam-macam kita pakai bawa kereta baru. Jalanan enjin memang saya respect sangat apa yang saya dapat. Dari 1/10 berapa abang bagi kat Voltex? Rasa 10/10 boleh pergi. 10/10 lagi. Boleh pergi, memang boleh pergi. Memang boleh pergi Memang boleh. Memang abang syorkan lah untuk orang-orang. Memang syorkan siapa-siapa yang nak pakai, kalau yang mana jumpa benda ni dekat Facebook pun banyak. Kalau nak contact dia pun rasa-rasa
Senang lah. Cuma just Google je. Voltec Max ada jumpa lah dia. Jangan ragu-ragu lah. Jangan ragu-ragu lah. Memang saya show ni, sure sangat-sangat. Memang jangan ragu-ragu.